1 dinar adalah item emas yang digegamari ramai. Nak tahu macam mana cara untuk dapatkan 1 dinar keluaran public gold? Boleh tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan tuan-puan di masa hadapan. 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas berketulinan 999. Harganya hari ini sekitar RM2,200. Terdapat 3 kaedah belian emas di public gold. Yang pertama tuan-puan, buat belian secara bayaran penuh atau full payment. Bagi tuan-puan yang sudah cukup duit untuk membuat belian terus, tuan-puan tidak perlu menunggu lagi. 1 dinar ini, tuan-puan boleh beli terus di aplikasi ataupun website Public Gold dan juga di ATM Public Gold terdekat dengan tuan-puan. Tak cukup bajet untuk dapatkan 1 dinar ini, tuan-puan masih lagi boleh membuat belian secara Easy Payment Purchase atau EPP patuh syariah selama 6 atau 10 bulan. Selepas selesai bayaran, 1 dinar ini akan menjadi milik tuan-puan. Bagi yang tak mampu untuk membuat komitmen secara bulanan, tuan-puan masih lagi ada peluang untuk dapatkan 1 dinar ini dengan menabung sedikit-sedikit menggunakan akaun emas Gap atau Gold Accumulation Program Public Gold. Cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk pos emas tuan-puan ke rumah dengan insurans yang selamat. Untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.